Assalamualaikum tuan-tuan dan puan-puan. Hari ini saya Harid daripada Rad Motoring Rawang nak tunjuk kepada tuan-tuan puan-puan kereta-kereta Mercedes model W212 dengan harga serendah RM26,800 sahaja tuan-tuan. Okey, jom saya bermula dengan kereta ini dulu. Nombor plate WTP 8233 yang ini saya nak jual dengan harga RM27,800 sahaja. Yang ini W212 E200. CC pun tak besar, 1.8 sahaja, 2010. Okey, kalau tuan-tuan berkenan dengan color, dengan interior dalam dia, boleh terus PM saya. Okey, mileage 200,000 sahaja. Okey. Mana yang nak last batch W212 pun saya ada. Yang ni saya nak kasih lelong harga tetap RM27,800. Okey. Yang lain kita boleh nego-nego sikit. Tapi yang ni saya nak kasih sold saja tuan-tuan. Paling termurah. Alright tuan-tuan. Mana yang mencari color hitam? Yang ini tuan-tuan, E250 2012, mileage baru 120,000 sahaja. Siap ada panoramic roof tuan-tuan puan-puan. Okey, mari kita tengok sikit dalaman dia macam mana tuan-tuan. Okey, siap ada dengan sunroof, panoramic roof ada. Okey, depan dengan belakang. Alright, kereta masih lagi dalam keadaan yang sangat kemas tuan-tuan. E250 tahun 2012. Yang ini saya nak jual dengan harga RM35,800 sahaja tuan-tuan. Okey, mari datang area Rawang, Sungai Choh, boleh test drive, boleh bawa foreman kereta kat sini, semua sihat-sihat, cantik-cantik berlaka. Alright, tuan-tuan, saya ada satu unit sahaja kat sini yang last batch tahun 2013. Yang ini 1.8 CGI model E250. Yang ni saya nak lepaskan dengan harga RM37,800 sahaja. Okey. Tuan-tuan, mari kita tengok interior dalam dia yang memang color white cream, memang sangat cantik. Dia punya steering pun yang spek Avantgarde punya, last batch punya, memang cantik lah tuan-tuan. Okey, siap ada panoramic roof macam biasa E250. Okey. Rim pun cantik, sporty. Okey, tuan-tuan, mana yang cari warna putih, ada panoramic roof. Okey, tapi yang ini tahun 2011, yang ini pun saya nak jual murah sikit. Tapi ni special edition sikit tuan-tuan, nampak ada ambient light. Interior dalam kemas tuan-tuan, okey. Ini mileage pun tak tinggi mana, siap ada panoramic roof. Okey tuan-tuan, yang ini warna putih ni bagi saya dengan harga RM33,800 sahaja. Yang ini E250 ya tuan-tuan. Yang cap putih tu nanti saya bagi balik. Okey, tuan-tuan, seterusnya W212 ini pun cantik tuan-tuan, betul-betul cantik ya tuan-tuan. Ini E250 tahun 2012. Bagi saya dengan harga RM33,800 sahaja. Murah-murah je tuan-tuan. Okey, ni E250 tapi tak ada. Yang mana tak suka ada panoramic roof, yang ini tak ada. Yang ini pun saya nak lepaskan dengan harga RM33,800 sahaja. Okey, tengok sikit interior dalam dia, memang sangat kemas tuan-tuan. Kerusi macam tak ada orang duduk tuan-tuan. Cantik, tak ada urat-urat, tak ada rekahan. Alright. Jom kita pergi tengok kepada E200 2012. Ini interior dah restore cantik punya tuan-tuan. Seat baru, kulit baru. Okey. Yang ni tuan-tuan saya nak lepaskan dengan harga RM29,800 sahaja Okey, color grey. Color granite grey. Memang cantik color granite grey ni. Okey. Mana yang mencari E300 engine V6 3.0? Yang ini saya ada. Okey tuan-tuan, tahun 2009 saya nak lepaskan harga RM26,800 sahaja. Siap ada panoramic roof tuan-tuan. Okey, interior dalam pun kemas, cantik lagi. Panoramic roof ada. Steering pun berkilat. Boleh cari saya dekat Rad Motoring Rawang tuan-tuan. Okey? Assalamualaikum.